Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut merupakan tajuk kami iaitu cadangkan strategi terbaik bagi satu pihak dalam menangani isu kesatuan berbahasa. Saya Muhammad Rafiq Adil Fazariza bersama rakan-rakan saya Nik Muhammad Farizuan, Muhammad Syamil Amsyah dan Muhammad Sufi Iqbal. Pendidikan dan kesedaran awam melancarkan kempen kesatuan berbahasa melalui pelbagai saluran media seperti televisyen, radio dan media sosial dengan tujuan untuk mempromosikan penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan menghormati norma masyarakat sekaligus menyemai nilai-nilai murni dalam komunikasi seharian rakyat berbagai lapisan umur dan latar belakang. Baiklah, kedua, peraturan dan dasar tegas. Merangka dan melaksanakan dasar media sosial yang mengatakan semua platform digital seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain untuk menguatkuasakan polisi ketat yang menentang penggunaan kata-kata kesat, bahasa yang menghina, serta penyebaran fitnah dan mewujudkan ruang siber yang lebih selamat, harmonis dan membina sekaligus memupuk budaya komunikasi yang beretika dan beradab dalam kalangan pengguna internet. Yang ketiga, peranan tokoh masyarakat dan influencer. Mewujudkan kerjasama strategik dengan para influencer media sosial yang mempunyai pengaruh besar dalam kalangan generasi muda dengan tujuan untuk menyebarkan mesej kesatuan berbahasa secara meluas melalui kandungan kreatif, menarik dan berimpak tinggi. Seterusnya membentuk sikap positif dalam penggunaan bahasa yang sopan, menghormati sensitiviti masyarakat dan mengamalkan komunikasi yang beradab dalam dunia digital masa kini. Yang keempat, kolaborasi dengan media dan industri kreatif. Menjalinkan kerjasama erat dengan penerbit filem dan drama tempatan bagi menggalakkan mereka menghasilkan karya yang mengelakkan penggunaan dialog kasar, kesat atau menghina serta secara aktif memaparkan nilai-nilai kesantunan, adab dan penghormatan dalam watak serta jalan cerita, sekaligus memperkasakan peranan industri hiburan dalam membentuk budaya komunikasi yang sopan dan berhemah dalam kalangan masyarakat, khususnya kepada penonton muda yang mudah terpengaruh dengan kandungan media. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.